kan? Kita tengok tu. Prego ni ada logo halal tak? Misna, jangan tengok logo halal je. Tahu tak pasal halalan Taliban? Apa tu halalan Taliban? Jom kita explain. Oh my god! Wow! Jom, let's go. Ada logo halal lah. Korang tahu tak maksud halal Taliban tu apa? Halal Taliban bermaksud produk ni bukan halal ikut syarat je tau, tapi baik, bersih, selamat dan berkualiti. Contoh macam produk ayam ni, halal bermaksud semula ikut syarak, dan Taliban bermaksud ini bersih, selamat dan bebas daripada bahaya. Stop it. Get some help. Logo halal ni penting tau sebab ia berkeyakinan yang produk tu atau syarat atau tak. Tapi kalau halal je ada bahan kimia bahaya, tak toilet lah. Bukan makanan je tau. Macam skincare, kosmetik, dengan ubat gigi pun kena halalan Taliban tau. Betul. Contoh macam skincare, dia akan serat ke kulit kita. Jadi kesan dia samalah macam makanan. Lepas tu kalau kita nak cek sama ada ia selamat digunakan ataupun tidak, kita boleh tengok dekat website KKM. Ada yang segera lah. Nampak sedap kan Fana? Lah, dua-dua ni pun ada logo halal. Logo halal tak bermakna ianya halalan Taliban. Kita kena tahu juga cara memprosesnya dia macam mana, barulah ianya mempunyai halal Taliban. Betul, kita kena tengok bahan dia juga. Kalau dia ada bahan pengawet yang berbahaya atau expired walaupun halal, tapi tak toib lah. Mi segera ni mungkin halal, tapi kalau tinggi garam, lemak trans dan tiada zat, adakah ia Taliban? Kedua-dua mi segera ni mengandungi lemak. Kita kena pasti lemak tu berasal daripada tumbuhan ataupun haiwan. Mesti daripada sumber yang halal. A few moments later. Bila kita pilih produk bersedia halal dan ikut prinsip toyib, kesihatan kita terjaga, ibadah diterima dan ekonomi Islam boleh berkembang. Lagi satu, produk ni boleh masuk pasaran luar sebab standard dia tinggi. Dengan suami. So lepas ni jangan tengok logo halal je tau. Kita kena periksa juga cara penyimpanan, kandungan dan juga tarikh untuk dia. Halalan Taliban, Pilihan bijak, hidup berkat.